Assalamualaikum murid-murid. Seterusnya kita akan belajar tentang pendidikan sains, sosial dan alam sekitar. Tahun 4 masih lagi bab yang sama, unit 7, bentuk muka bumi. Objektif pembelajaran pada kali ini ialah unit 7, alam sekitar fizikal, standard kandungan 7.1, bentuk muka bumi. Masih lagi yang sama, tetapi pada kali ini kita akan standard pembelajaran kita ialah 7.1.2 iaitu mengelaskan bentuk muka bumi. Yang pertama kita ada gunung. Gunung terdiri daripada bentuk muka bumi tanah tinggi. Yang kedua kita ada bukit. Bukit pula terdiri daripada bentuk muka bumi tanah tinggi. Yang ketiga kita ada sungai. Sungai terdiri daripada bentuk muka bumi tanah pamah. Yang keempat kita ada paya iaitu paya terdiri daripada bentuk muka bumi tanah pamah. Kita ada tasik. Tasik terdiri daripada bentuk muka bumi tanah pamah juga. Seterusnya ialah tebing tinggi. Tebing tinggi terdiri daripada bentuk muka bumi pinggir laut. Akhir sekali ialah pantai. Pantai terdiri daripada bentuk muka bumi pinggir laut. Baiklah murid-murid, secara keseluruhannya cikgu boleh simpulkan gunung, bukit boleh kita kelaskan kepada tanah tinggi. Manakala sungai, paya dan tasik kita kelaskan kepada tanah pamah. Dan juga tebing tinggi dan pantai kita boleh kelaskan kepada pinggir laut. Sekian, terima kasih.